lagu mana? Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi kata sebaik-baik manusia hidup dunia ni lagu mana? Nabi kata man tala umruhu wa hasuna amaluh, ialah orang hak umur panjang dan molek amalan dia. Ha ni Nabi Ustaz. Ni Nabi dak royak ni. Orang hak molek Nabi kata ialah orang hak Tuhan wi umur panjang. Tuhan wi umur panjang, amalan dia molek. Pada tu. Hak tak molek ke mana? Nabi kata orang ni umur panjang tapi panjang dia buat jahat. Jalan kejahatan. Kau tua, kau teruk. Kau tua, kau teruk. Ha, Nabi kata orang ni tak comel, tak comel. Hak Nabi besarnya nak wi umur panjang, tah tu gapo? Amalan dia molek. Ha ni, fok kita royak ni. Geno kau tua, kau soleh. Kau tua, kau juru. Kau tua, kau rajin. Kau tua, kau banyak khairat. Kau tua, kau banyak mengatik. Kau tua, kau banyak semaya. Ha, hak ni Nabi kata orang ni nombor satu. Ni sebaik-baik manusia Nabi kata. Ha, maka hari ni kita nak tani. Hak tu kita nak baca nayubai tadi nak tu dah tu. Hari ni tak ada dah amalan, tak ada dah kita kerja dan tak ada dah. Hari ni tak ada dah abang untuk amalan kita ada dah. Kerana malikil maut duk mari di rumah kita ni 70 kali sehari. 70 kali sehari. Moh amba, moh demo, moh nayuk 70 kali. Allah nak ayat tu. Hari yang kita meninggal, hari yang kita mati tu. Hari siapa? Dia terbang mari pak, beradu selalu dah. Bila ajar kita siapa dah. Dia beradu rumah kita dah. Tak pergi dah. Tidak mari tak je syau. Oh, duk alih lembu, gerak. Duk setari dak syau. Oh, duk haji. Lagu tu. Syau mari pukul 10. Oh, tidur dah weh. Tidur dah. Ha tu. Noyak tu. Oh syau tengok bola. Ha, pukul 11 tak tidur tengok bola. Ha, misal kita kata. You tengok gitu. 70 kali. Kira tengok 70 kali. 24 jam 70 kali mari tengok embo dan demo. Tu tak ada kurang, tak ada lebih dak dah. Ha, kira tak sampai setengah jam sekali. Tak sampai setengah jam kali. Bila pain kita sapa ajar dah, dia beradu pain di rumah kita. Kita rebah sebing. Rebah sebing dah. Dia mengerai dah. Dia panggil bini dah. Memang mai konista memang. Alah, mai ai. Alah, kuasa lapar ai ni. Memang lah. Aduh, pecek. Aduh, dipan lucuk. Aduh, kaki sikit. Aduh. Ha, kita dah. Dia berjalan nyok dah. Hari tu bila siapa ajar, geno-geno dia cokoh dah. Payah buat lagu mana? Bila pain siapa ajar dah, sebagaimana Tuhan tulis di Lauh Mahfuz dah, situlah kata ulama dalam riwayat kata geno, dia masuk pecek kita, pak kepulai mari ke rumah kita. Pak kepulai mari di rumah kita. Ha ni ingat molek nak royak malam ni. Ha, mari pak kepulai. Duk di hujung kaki kita sepuak. Duk betul kepala lutut kita sepuak. Duk betul perut kita sepuak. Duk betul dada kita sepuak. Dia tak ada royak berapa ekor. Dia tak ada royak kata malikil mak tu berapa ekor. Tapi dia kata pak romonge. Ha tu. Mana kepulai pertama duk betul hujung kaki kita. Duk atas situ. Bo siapa pain hak Tuhan tulis dah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila siapa pain second hak Tuhan tulis, berat. Dia pekek kaki kita. Ambil di hujung kaki, anak kaki, ibu kaki kita jari tu. Berat. Naik kau ni. Pekek naik kau ni. Nak wiruh tu baik kau bubung. Orang mati kau bubung belakang. Roh tu baik kau bubung belakang. Ha, tu kebanyakan nak tu baik kau tu belakang. Dia pekek gerak. Siapa lu tu? Tubik kepulai yang pertama. Dalam riwayat sana wahum yu'siruna. Mereka itu malikil maut sana itu yu'siruna. Dia ramah, dia pecek. Pecek nak tubik roh. Pecek nak tubik roh berat dah. Siapa lu tu? Bila siapa lu tu nak ayat tu? Lalu tu lah siapa lu tu?
Kepulai pertama tubik, masuk kepulai yang kedua, sambung daripada lutut, gerak. Siapa pusat? Siapa pusat? Tubik kepulai yang kedua, masuk kepulai yang ketiga, mula di pusat. Berak siapa ke dada? Siapa ke dada? Hari ambo nak mati, demo nak mati, tahu lalu dah. Ambo mau tahu dah. Berasa tak sedap dah, berasa gelisah dah. Keduk kau tu, keduk kau ni, kebalik kau tu, tak sedap duk gitu. Ha tu. Tarik nafas pasal berat dah. Tapi bila siapa pak dada tu hang kata no, dak huyas tarih. Mu tinggal dulu mereka call. Beradu dulu. We are rehat star. Situlah kalau orang sakit secara mana pun tak gerak dia celak mata. Dia celak mata selalu dah. Celak mata tengok. Kalau hak sakit bulan-bulan dah. Ha, duk pejam mata itu ya. Tapi dia pak sampai kau tu dia celak lah, celak. Dia celak dia tengok mana? Dia tengok halal rumah dia. Kalau dia mati di rumah dia kebiasaan tu. Dia duduk tidur sini, kepala dia tengok. Dia tengok mata dia tengok. Dia pusing mata dia tengok. Dia tengok apa tu? Dia tengok jasa dia hak kali terakhir dah. Jasa dia hak kali terakhir dah. Ninglah rumah yang aku boleh buat selama aku duduk di dunia ni. Ninglah rumah aku boleh buat ni, aku duduk dengan bini aku boleh anak ni rumah ni. Dia tengok nak lekat di mata, dia nak pergi dah. Sekira kali masuk surga lagi kata dia boleh royak. Kata rumah dia di kampus tu ni nak ayat kata pasal ni apa. Dia boleh royak sama-sama saing dia dalam surga esok. Ha, dia tengok tu. Sudah dia tengok ke rumah tu dah, dia baru paling ke bini dia. Dia baru paling ke bini dia kalau tu lelaki nak mati. Ha, kalau bini nak mati, dia paling ke tok laki dia. Kalau tok laki mati, dia paling ke bini dia. Hanya ayat ada. Sebab tu orang tua-tua dulu, bila dia pergi ziarah orang sakit, dia tak gaduh pergi tanya. Dia pergi mana? Dia pergi mula-mulanya, dia pergi pegang hujung kaki, jari kaki. Dia rombokkan selimut, hodok selimut kan itu, dia cekok ada hujung kaki. Cekak tu kalau lah sejuk getah dah. Dia tak royak ke apa? Dia tanya, mana bini dia? Mana bini dia ni? Duduk mana ni? Macik mai kau ni dah. Mai ya Allah. Mai duduk sini lah. Biar lain duduk dapur di sini. Duduk kamu cik. Gini dia tahu dah, kata roh tak ada dah. Roh tak ada dah, sejuk dah. Roh pindah naik dah. Haning nak ayat kata, orang dulu dia reti, dia ngaji. Dia pergi cekak kaki ni sejuk pun macam bisa dah. Cik kata orang ni tak ada dah, roh tak ada dah. Pindah naik dah. Kesok naik dah. Dia pecik naik dah. Mana anak dia? Anak sulung dia mana? Mari. Mai duk kawan mu lah kau. Mai. Dia tahu ayat nak mati. Mai di sini dia kata. Ajar mucak. Dia tahu dah, ajar mucak dah. Kalau nak Quran baca Quran, ambil Quran baca dah. Ha tu. Orang sakit kena dia celak, Dia tengok muka kau bini dia. Dia tak agak setara mana pun. Noyak dia celak, tengok. Mata dia tak kelip. Dia tengok supaya dia tak kenal dah. Dia tengok. Kau tengok itu malu lah kita. Mata dia duk cong kau bini dia. Tengok. Kalau dia gagah lagi, kalau dia boleh kecek lagi, dia gagah lagi, ya akik tangi hala kau bini dia. Mata tu tengok kau muka bini dia tengok. Dia tengok saat ni tu nak lekat di mata dia, kata ning dah muka bini aku atas dunia ni. Ning bini aku ni. Ha, dia tengok nak lekat di muka dia, nak tengok bini dia. Dia tengok ni kali terakhir dah. Dia nak pergi dah. Ni nak kata orang nak amla ciwik. Ni orang panggil orang nak berpisah. Orang nak mati aku tu tengok. Kalau dia gagah lagi yakin tangan ya Allah, tengok bini dia. Bini dia pegang tangan, becek. Dia tengok. Kalau dia gagah, kalau dia boleh kecek, dia ada orang lagi, dia pesan. Makmu maaf hati kat aku. Selama aku jadi tok lakimu ni, aku takut ada salah gapo, kuat mu maaf hati kat aku. Maaflah kat aku muduklah makmu dengan anak-anak. Caralah anak tu ku ni tak gerak dah makmu. Ha tu dia pesan lagu tu. Dia pesan setengah-setengah orang lagu tu dia pesan. Ha kan dia nak pergi dah. Suruh duduk dengan anak, tengok anak molek, jagalah anak tu.
Aku tak ada pergi dah. Maaf hati kat aku ni aku nak pergi dah. Tu orang nak mati nak ya. Dia besar. Tu besar kali terakhir nak ya. Kalau dia tak agak dah, kau dah dia tengok ya. Dia tengok nak ya. Tu. Tu nak ya dekat saat-saat orang nak mati aku tu dah. Sudah dia tengok kau bini dia siap lah kau dah. Ya alih mata dia tengok ke anak sulung. Dia tengok ke anak sulung dia. Kalau anak sulung dia kan nama mak duk molek mak dia. Wen ni tak gerak dah mak. Mak jangan lobby mak dia. Mak tu tolong hati mak tu. Mak tak gerak dah mak. Mak jangan duk bala dengan adik dia, adik duk ngaji lagi mak. Mak jangan duk bala adik-beradik mak dia wen tak ada pun. Mak lah kena cara mak kena jadi orang tua dah. Wen ni tak gerak dah mak. Mata duk tengok ke anak sulung dia. Dia besar takut balah adik-beradik. Bagi anak bosu duk ngaji lagi. Takut kakak sulung ni takut jadi wak balah. Banyak orang kita nak ayat tu. Dah dia lepak mati kat Allah. Balah lah gege kau anak. Ni nak ayat tu. Nyanyo ke adik duk ngaji lagi kak. Khabar-khabar tak ada gapo sekarang anak. Ni nak ayat orang nak mati besar tu. Lepas sore je tengok sore anak dia. Ni nak ayat orang nak mati kalau anak duk keliling dia bahagia. Dia bahagia tengok anak tengok anak dia. Tengok dah. Lepas tu dia royak, dia besar. Suruh ingat kat ayah hati. Kalau ayah mati pun doa kat ayah hati. Duk demo jangan lobby lah. Duk besar. Dia orang nak mati nak ayat tu. Bo dia besar siap lah ke? Baru dia tutup mata. Baru dia katuk mata pengah. Katuk mata dah. Dia tak gerak dah. Aku tu nak mati tu. Katuk mata tegak dah dah. Tuhan kata kena, hei malaikat, sambung. Gerak siapa di halkung. Bos siapa halkung lah kita tengoknya mula berubah. Kita duk tunggu tak ni tak ada apa lagi. Celak mata duk kecek molek. Kata bos siapa pak halkung nampak dah. Tarik nafas dah. Tengok. Tekok tarik nafas tu. Tekok tarik nafas tu lah. Nak ayat kata iblis mari selalu dah. Ning ingat molek nak sen. Iblis mari buat apa tu? Mari nak tipu kita. Ingat molek. Tu. Dalam hadis Nabi dia kata kena, duk lek kanan kita ni rupa cik kita. Kita duk tengah napas duk sini ni nampak cik kita. Cik dia panggil, mak. Kalau kita anak yang nama mak. Mak ni cik ni mak. Mak ni cik ni. Kita nampak. Kita nampak dah. Nampak dah. Nampak cik kita panggil. Cik kita panggil dah. Ni cik ni mak ni. Mak ni cik tak kenal cik ni. Allah cik saya lah kau mak. Cik saya kau mak ni mak ni. Cik ni tak ada arah lah. Cik mati dulu mak. Cik mati dia tahu agama Yahudi ni mak. Agama Yahudi ni semua molek agama mak. Tengok. Dia nak tipu kita iblis. Rupa cik kita cerak-cerak. Tu. Tu. Pas kalau kita tak ngaji, tak bisa dengar, kita kata cik kita sungguh dah. Kita berlalu, cik tolong cik. Sana ke cik lah. Tak apa mak, tak apa cik tolong. Cik nak bawa ke syurga. Mana tengok cik dah? Nak. Pum, siap dah kita. Jadi kafir dah kita. Jatuh agama selalu dah kita. Ni nak ayat takut ni. Tu email tak tahu, tu kotik tak tahu. Mandi pergi kabuh di kubur orang Islam. Padahal dia supaya ngat edai ngat cai dah. Masuk neraka tak tubik wah bila-bila dah. Ni ngau panggil tangga email nak ayat tu. Ni tangga email ni. Kau takut sekali ni. Kena tipu di setan iblis dah. Kerana iblis ni yang minta Tuhan nak tipu anak cucu ada sampaikan hari mati ni. Sampaikan hari kiamat esok. Ni ingat molek ni kita orang ngaji. Ni takut sekali ni. Bukan biasa mati ni bukan biasa. Takut sekali kalau orang tahu mati ni takut sekali. Kita buat main dengan mati dah dia tu. Kita orang hidup lah apa gitu tengok mati dah. Saat ni kau tengok ni matilah ada apa dah. Lepas tu punya terpius gali kubur tu. Gitu ya. Tapi si mati ni lagu mana tahu tak? Boleh tahu lah hari kita nak mati boleh tahu lah. Setara mana? Setara mana susah nak mati tu setara mana? Orang tak tahu. Bini tak tahu, anak tak tahu, tu email tak tahu. Tak ada siapa boleh tahu. Kita seorang je. Kita dengan email kita dengan ilmu kita je. Kita sendiri jaga kita. Sebab tu naknya email kita ni kuat. Amalan kita ni banyak. Kalau tak lagu tu pai. Lebih-lebih lagi orang tak biasa dengar nak ayat tu. Dia kata kau sungguh dah.
Sudah cik kita panggil, mek kita lik kiri pula. Rupa mek kita cat-cat dah. Panggil kita, mak ni mek ni mak. Mak ni mek ni. Mak tak kenal ke mek ni? Dia tunjuk perut dia. Ni mak ni mek duk kandung sini dulu 9 bulan ni mak. Ni susu ni mak ni. Susu ni mak dah isak dulu ni. Tengok dalam hadis Nabi royak tu. Tu noyak tu. Mek kita kecek. Mak ni saya kau mak. Mek manyolah dengan mak kau, mek tak mati dulu. Tapi tak ada arah lah, mek mati dulu mak. Mek mati dah tahu agama Kristian mak. Agama Kristian ni secomel-comel agama mak. Tu dia kata kepada kita sebagai anak. Tu noyak tu. Pas kita tak nak kecek. Cik, mek tolong. Cik, mek tolong. Kita nak mati dah. Sangat-sangat nak lah orang minta tolong. Kau kita tak arah dah. Tu dah. Ni ingat molek. Ingat molek. Ning hok bayar sekali. Jangan percaya. Kita dak Allah ya kita ingat molek. Dekat nak mati satu rupiah Allah ya kita. Allah ingat molek. Tu. Ning tak apa kau sedap ni. Ni dia dekat tu dekat nak habis nafas tu. Allahu akbar. Allah, Nabi royaklah nak tubik nafas ni kau habis-habis sakit. Habis sakit nak royak tu. Dalam hadis noyak tu Nabi royak apa? Supo dengan cicir dengan pedai dah. Supo cicir dengan pedai dah sakit-sakit. Supo cicir beribu-ribu kali. Cicir tak kita. Supo cicir daging cup dah. Tu sakit tak sakit. Ada dalam hadis Nabi kata kena supo dengan orang lapah belulai kambing. Roh nak tubik pada badan kita ni sakit tak sakit. Nabi buat banding kata kalau kita sembelih kambing, kita gelai tekak dia, turih di perut dia, pegang belulai ramai-ramai, bila 1, 2, 3 senjah seruf kali guf. Tu nak ayat kata Nabi buat banding ni. Kulit belulai hodok dekat diisi ni sekaligus tu baik seruf supaya kita setok baju, sabuk baju dah. Hani Nabi kata ni. Sehingga Nabi kata umatku duk di serga dah, duk kecek lagi cara sakit mati hari di dunia dulu. Tu Nabi dia royak. Duk lah serga dah, tapi duk kecek lagi lah serga. Duk tanya khabar kena demo hari mati tu. Oh kawan sakit, aduh. Allah sebut tak mati kau, aduh kawan dia ingat lagi. Duk terasa lagi dalam serga. Hari sakit mati di dunia duk kecek dalam dunia dulu. Sebut dia kecek hok kita dah jamin dululah. Kalau kita dah main tarak budak-budak gitu duk ingat paslon ning kena terjun dah tunggu. Dia hai tarak terjun dah tunggu. Allah ingat lagi lah wagil kawi jahit apa belah jagung. Misal kata lagu tu dah. Duk teringat lagi sakit zaman dulu. Tu dah ya atau dak lain orang mati duk roh nak tubik pada badan sakit. Tanya orang menguai. Orang menguai banyak belum nak mandi banyak lagu mana. Orang menguai banyak je tahu. Kadang-kadang setengah banyak tadi tu kain basah habis kecing. Noyak kata sakit tak sakit sebab kecing. Kecing orang mati tu kecing. Tang mati noyak tu. Sakit. Ada setengah orang tu highway tengok kena. Bo nak tubik nafas tu tangan dia kokok lah. Ketakuk sakit. Hujung jari di hujung jari kaki. Ni noyak tu sakit tak kaki. Tapi orang amalan banyak tak terasa. Geno Tuhan tunjuk gambar syurga ketika dekat nak mati. Hanya orang malai banyak ni, ingat molek ni. Lebih-lebih lagi orang banyak selawat ke Nabi. Orang banyak selawat banyak ke Nabi. Nabi kata lam yamut hatta yubashshira bil jannati. Malaikat Tuhan akan tunjuk dulu gambar syurga ketika kita nak mati. Duk galik tengok syurga. Kita ada dalam mereka dah. Dia nampak syurga. Bo tu bepoh dah. Nampak? Senyum muka. Hak ni kita tengok mayat senyum ni. Hak kita tengok mayat senyum kita bakit, kita tengok mayat ke. Orang duk tudung kita ke kain buat tengok. Lah. Nampak muka gini ya senyum. Jolo orang ni Tuhan tunjuk gambar syurga saat ni. Ada setengah mayat muka keruk. Muka terkejut. Dekat dia nak mati saat ni Tuhan tunjuk gambar neraka ke dia. Haning nak ayat hari nak mati nak ayat tu. Hari nak mati takut sekali nak ayat tu. Hani mati nak ayat tu. Orang ada tengok ni tak nak kecek, tak ada masa no, kita si nak mati ni. Hari ni amba dak royak, tak ada mati lagi amba demo ni.
Orang yang mati ya. Tapi nanti rasa hak meroyak ni. Nanti rasa sore-sore nak kena kok mana kita nak mati ni. Tu nak ayat hari nak mati nak ayat tu. Sebab tu ulama kata nak buat gena nak wirik ngek. Nak buat gena tak sewi sakit mati ada satu. Nak buat gena tak sewi kena tipu di iblis nak buat gena ada satu saja. Gapo nama? Tak sewi kena tipu di iblis. Ulama kata kena baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu ya. Baca semua doa sat ni. Baca semua doa sat ni. Tu. Ulama kata kena bila iblis mari nak tipu kita, mari nak rupa cik kita, mek kita, Tuhan hantar malaikat rahmat mari selalu dah. Tuhan hantar malaikat rahmat mari pak, dia tengok malaikat rahmat mari, lari selalu dah, takut. Tak ada nak tipu kita dia. Malaikat rahmat mari kita sebai dah, tolong kita. Alhamdulillah. Ni orang ulama kata kena baca doa ni. Dan tak sewi sakit mati. Ada Nabi baca tekak dia nak mati. Nabi dia sakit 13 hari semua. Nabi dia sakit 13 hari. Hari yang ke-13 dia pun hembuh nafas kali terakhir. Tapi sebelum dia nak mati saat itu ada batir di tepi kepala dia sebutir. Siti Aisyah ada wayak bining dia. Ada satu batir di tepi kepala Nabi kita. Batir yang berisi air. Ada air dalam batir. Batir buat dengan kayu lah. Bukan batir plastik kita, batir besi ni dah. Buat dengan kayu yang digelut itu ya tak. Air dah. Nabi dia pasal panas dia celup tangan dia gosok muka dia, Nabi kita. Dia sakit dia tidur dah. Sakit Nabi kita. Allah tangan basuh muka. Nabi baca doa mana? Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Banyak tu ya. Allahumma a'inni, hei Tuhanku tolonglah aku, ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut, tolonglah aku ya Allah di atas kesakitan mati dan kesusahan mati. Tu Nabi baca semua tu. Nabi lagi minta Tuhan tak siwi sakit. Ni kita kena baca tu dalam hadis tu. Hadis riwayat oleh Siti Aisyah. Doa Nabi yang Nabi sapuh muka dengan air dia tu hari dia nak mati. Nabi kita, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Tu nak ayat kata hak Nabi tu. Ada pun doa hak ulama dok bawa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hei Tuhanku mu jangan sakitlah ketika aku duk berakuk nyawa tu. Ketika aku duk letih tu, sakaratul maut tu, jangan wi sakit lah ya Allah. Tu dah antara doa. Dua-dua ni kena bawa amal. Kalau tak sewi sakit nak mati ni, mati seni-seni tak ada gapo ni, tak ada keruk muka. Ni kata nak sekali ni, tanda kata kita ni husnul khatimah. Pendek kata kita kena buat amal. Nak pergi ngejadah tak ada jalan kita nak kata. Ni nak tak ada jalan. Tak ada jalan ke nak pergi itu. Tak nak kecek dah nak kata. Ni kita nak beralih dunia nak pergi kepada alam akhirat, alam barzakh. Tu. Bawa tu baik pah sana tu. Malikil maut dia bawa dah. Bawa roh kita naik. Syup, 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 syup naik dah. Wan naik mana? Wan naik ke langit. Roh amba wan naik ke langit, fok tu naik ke langit apa tu? Langit apa? Naik apa tu? Naik pergi tengok tempat setu nak letak dia tu. Roh orang duduk langit belakang. Tu, tempat setu, tempat taruhan. Naik. Duk start sudah buat turun pula. Malikil maut buat turun. Tapi cekah buat naik saat ni dua keadaan. Hari nak pergi faham malam ni. Dua keadaan. Lagu mana keadaan? Satunya roh orang molek ia bau sedap. Supaya malikil maut bawa jebur air bahu lah. Supaya bawa botol air bahu. Wak naik. Malaikat di antara langit bumi kata kena, hei malikil maut, siapa dia mati bawa tu, dia beroyak lah, ni dia mau kapun situ ni. Hak mana?
tu hak tepi sejik tu, mati dah. Mati dah saning ya baru ni. Aku nak naik ni. Dia kata gini, ya Allah, jadilah orang ni ahli syurga-Mu ya Allah. Doa no ya tu, melekat di antara langit bumi. Ya Allah, apalah dosa dia ya Allah, kalau ada sikit sebanyak lagi ya Allah. Melekat lagi mujur no ya tu. Tu. Tapi kalau orang tu orang tak molek, roh dia bau busuk lah, busuk bakar dah. Supaya bawa lembu mapuh dah, bau wak. Melekat kata kena, hei Malikil Maut, siapa dia mati tu bawa tu? Malikil Maut royak lah ni, demo ni, kapus tu ni. Hak mana Malikil Maut? Itulah ada tes kerak demo tu. Mati dah. Mati dah. Kata di melekat kena, ya Allah, jadilah ahli neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadilah orang ni ahli neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadilah ahli neraka ya Allah. Bubuhlah sumatlah orang ni ahli neraka dia. Tu nak jak melekat. Gino bau busuk. Dia tahu dah kata orang ni orang celaka. Ni nak keadaan hari mati ni. Ni hari mati ni. Amba mati, dia mau mati lagu ni lah. Orang yang dosa banyak, lagu tu lah melekat dari taruh ni. Bos sudah tak dia nak naik dia dah. Waktu turun, mari tak di rumah pula. Mari duduk di rumah, cakap. Mayat tak ada mandi lagi. Roh ada dah, winjan ada dah. Winjan dia cakap. Kita tak nampak tengok. Dia nampak kita. Dia nampak cakap-cakap kita. Supaya kita ni. Tapi kita tak nampak dia. Hey, aku ni. Tak nampak dah. Dia mari cuik kita siap. Tak berasa. Kerana dia winjan. Ni dia roh. Ya tu. Dia duduk setah rumah. Dia tengok belakang. Siapa dia mari zerah dia? Siapa dia mari di rumah dia ni? Hak ni mari ring. Saing dia. Ring. Waris dia. Ring. Orang kapung dia. Dia nampak habis. Siapa dia mandi mayat dia? Siapa dia piku mayat dia? Siapa dia pergi kabuh mayat dia? Siapa dia semayang mayat dia? Dia tahu habis. Dia tengok belakang. Ni. Noyak tu. Tika dia apa ni? Tika mayat dia tahu tu. Bila dia nak tubik ni? Roh ada tahu rumah ni. Tekah mayat tak ada mandi lagi ni. Bila dia nak tubik? Bila orang usung buat tubik mayat dia. Dia jalan tubik sekali. Dia tak boleh duduk dah. Dia tak boleh duduk dah. Nak ya tu. Kena tubik dah. Tubik. Allah, tubik ni gawi dua keadaan. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim dia royak dua keadaan. Lagu mana? Kalau orang tu orang molek. Hak mati ni orang molek. Orang berjasa dalam masyarakat. Orang suka tolong orang. Ibadat dia pun banyak, jariah dia banyak. Orang pakai kasih belakang dia ingat jasa dia. Orang ning nak ajak kata bila waktu tubik orang usung mayat tubik ke layah tak dia tu. Tubik rumah dia tak pergi mari sejik sini ni. Mari tak sini nak semayang mayat ramai-ramai tu. Dia bela-bela mari kata kena. Dia kata kena kat orang ngusung. Dia kata kena, Qaddimuni. Bahasa Melayu kita kena derah. Sederah-derah suara Nabi kata. Roh kita kata kepada orang ngusung ni sederah-derah. Tapi Nabi kata tak dengar, Tuhan tak boleh dengar. Jin dan manusia Tuhan tak boleh dengar. Ada pun binatang-binatang dengar belakang. Kalau ada kera tepi tu hari tu, dia akan tegur kerah. Dia dengar suara ni. Winjan tu tepi. Geno suruh pergi derah. Suruh orang ngusung tu hengar pergi kubur. Kerana dia tahu rahmat dia ada dah dalam kubur. Nikmat ada dah. Dia nak pergi derah dah. Ning nak kata orang molek nak masuk kubur dah derah. Ni ingat molek ni? Ni kita ni malam ni nak royak ni. Nak kenal di mana tu tak kita lah. Tak buat kita lah nak royak tu. Kalau kita rajin buat amal ibadat, rajin tolong orang, tak pernah kita pelaga orang, tak pernah mengupak orang, tak pernah balah dengan orang, kita ni orang comel. Lagu saat ni. Tu kok tak ada dah lah. Dia kata gini, Qaddimuni. Siapa kubur? Derah. Allah derah lah. Dia jurkah. Suara jurkah. Tapi tak dengar. Kalau dengar hak ni padan. Kalau dengar hak ni semaya siapa dia ni? Tubik habis tu nak jatuh ni. Maksud tiap tahun nak jatuh. Ngorik penuh. Dia macam geno weh. Geno ramai tu lalu kampus tu ni. Dia macam mari dulu dengar. Nak pergi ke banyak tu macam dengar. Suruh tu derah.
orang mengusung Allah hungang buk jatuh banyak atas tembok. Lepas tu kau ramah. Habis pakuk kabun habis. Takutlah kau dia meroyak. Tapi tu saya tak dengar. Kalau dengar ni dah jaga sekali tak apa dah. Dia kata kabur mari dengar. Tu tak apa dah insya-Allah. Takut sungguhlah nak ayat tu. Tapi buku tu saya tak dengar ni masuk kita malah ni. Hak kita ni malah ni muka tu dah. Tu nak ayat tu. Kalau orang tak molek. Orang tak molek. Hari orang usung mayat dia tu. Tubik pada rumah dia nak pergi semayang mayat di sejid nak pergi kubur tu. Dia kata gini orang tak molek. Orang jahat lah. Kita mahu kata panggil orang jahat. Orang berdosa banyak pada pahala. Dia banyak buat dosa. Orang tu dia kata gini dalam hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim, dia kata gini. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Sederah-derah dia juga kau. Bahasa Melayu kata gini. Hei celaka mun awak pergi ke mana? Hei celaka mun awak pergi aku ke mana? Tu nak ayat kata dia kata. Tapi tak dengar nyek. Hei celaka mun awak pergi ke mana? Nyek. Muka tak dengar. Lebih dengar sepatah dia bahasa. Rau kalau dah. Kata mengusung tu mung sebelah aku sebelah. Tu email right dia kata. Lepas ngorek tak temu lagi. Pasal pelita dah kita tengok tu email, cari tu email tak temu lagi, lari depan mana tahu dah. Lakau sungai ke tak lakau sungai tak tahu lah. Muka petang hari dah. Tu bila temu dah dalam budu bisa. Tu email tak temu lagi. Ni, hani nak ayat kata kalau dengar tu. Hani hari nak ayat tu hari kita mati. Hari amba mati boleh tahulah hak amba duk ayat hari ni. Hari demo mati dia boleh tahulah hak kita duk dengar hari ni, malam ni. Hani nak ayat tu keadaan kita ingat molek. Kita nak persiapkan amalan-amalan kita. Tak ada dah. Tak usah pergi ke debel lah nak ayat tu. Nak ayat kata mung gapo nama, mung apa ni, pakak mung gapo nama materi kau raja kau tak nak kecek dah. Ni keadaan hak Tuhan nak ayat tu. Kena tunduk hak Tuhan so nak ayat tu. Sebab tu kena takut sekali hari ni. Orang hak benih kau apa nama? Orang hak amalan banyak. Orang hak amalan banyak benih. Malaikat tak lawan. Malaikat tak lawan. Benih kita lagi. Tapi dah kita tak ada pahala lah. Siap dah lah. Nyogodek dia lah. Godek dia. Haning hari mati nak ya. Bo orang usung kita tak bira kubur. Siapa kubur lah. Duk tepi lubang. Kita banyak tepi lubang tu dulu. Baru ayat hai muturun menyambut dia turun dia. Baru dia kecek. Dengar dah suara kubur duk kecek dah dengan mayat. Tidak. Suara kubur tu dalam riwayat tu kena duk kecek dengan mayat dah. Dengan winjan tak ni. Dia kata kena dia selamat apa ni ucap selamat. Ucap selamat datang ahlan wa sahlan. Hei mak situ, hei mak kapung situ. Selamat datang mak, selamat datang mak. Lama mak aku duk tunggu mu mak. Allah hari ni baru jumpa dengan mu mak. Mak mu boleh tahu lah gapo aku nak buat mu mak setelah lagi boleh jumpa lah mak. Tu kubur kata kepada kita. Tu nak ya. Duk kenaling dah kita, tak nak cek dah kenaling dah. Kenaling dah kita nak ya tu. Ning hari kita mati ni ya ni. Ni semua ni ambil di week nanti mula-mula sekali. Week nanti kita duk letih. Haning lah nak ya tu tak apa. Bopah kamu dikubur tu ga Allahu Akbar. Tuhan royak dah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Hei Muhammad, meroyaklah kepada orang yang lawan Islam. Meroyaklah kepada orang yang degil dengan agama. Meroyaklah kepada orang yang tak heran, kepala keras dengan agama. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duk lari-lari tu. Mati yang duk bimbang-bimbang tu. Kamu duk kenaling mati tu. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Ni tu hari royak Quran siap dah.
Ha tu. Mati hok kita duk kenaling dah. Hari ni tak ada muka lain dah itu. Ambo demo ambo yakin duk mikir hak mati belaka dah. Ha kadang-kadang duk kenaling dah kena ni pasal tak sedap ni. Pasal tak sedap nyawa wacai kena aku ni siaplah ha. Kelipanya wak rebah dalam zaman kau anak-anak tak ada bini tak ada galau siaplah aku. Duk bimbang kita. Kadang tidur malam sama tangan nak jenera tu aku nak mati dulu kau mu dulu mek mu ni kalau aku mati dulu mu cara moleklah aku deh. Buat moleklah aku ni puas hati. Kalau mu mati dulu aku nak cara kamu. Aku nak cara kamu nak ya dek kecek dengan bini. Duk kenaling buku mati. Tuhan kata dah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya mati yang kamu duk lari-lari, mati yang kamu duk bimbang-bimbang tu, fa innahu mulaqikum. Sungguhnya mati nak kejumpa denganmu. Nak lari tak leh buku mati Tuhan royak dah. Lari tak leh. Sebab tu dalam ayat lain Tuhan kata kena, ainama kuntum yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Mudak mana pun mu kena mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau mu lari nusuk dalam peti hak orang teri dengan besi sekalipun, mu kena mati juga. Tu bahasa Melayu kita kata gitu. Tu mudak mana akan jumpa dengan mati. Mu tak boleh nak nusuk mati. Walau mu lari menusuk dalam peti yang berteri sekalipun, mu kena mati. Misalnya kita lari takut malaikat maut mari, suruh dia mau teri besar. Suruh dia mau teri lah besi kepat. Teri weh kuduk dalam, dia mau teri cerai. Oh sebab ada indah dah. Malaikat maut nak tak boleh, dia tak nak lubang dah. Hak tu dia apa lagi? Habis hak sicing apa dah kita? Buka-buka tengok dah terlenggak dah. Dia bunyi kata gedung tak tengok lenggak dah. Kena habis oksigen. Tu nak ayat tu buku mati tu hai royak dah. Pas tu hai royak dah. Tu hai kata wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Tu hai kata wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada hari yang kembali kepada Allah. Tuhan suruh kita takut hari mati. Tuhan suruh kita takut hari mati. Geno yang suruh takut. Celah kata ada bahaya selepas pada mati. Ada tak? Lepas kita pejam mata ni ada bahaya. Apa bahaya? Allah ada azab. Kalau tak boleh jawab soalan muka nakir gak nanti tengoklah. Dia goda, dia piak kita, dia goda kita, dia pukul kita. Hadup. Bila ke tanah kita dah Nabi dah royak dah. Nabi ketika dia tanah anak dia Zainab mati. Hari Zainab mati. Hari Raqiyah mati. Hari Ruqayyah mati. Nabi kepau Ruqayyah wa masuk dalam kubur sendiri. Duk sipai mayat Ruqayyah. Nabi paling ke kepala Ruqayyah, nampak betih dua putung hitam lengung. Nabi kata aku tak ada jenguk dak muka duk di mana. Aku tengok lek kaki Ruqayyah ada betih dua putung hitam lengung. Nabi kata aku tak ada jenguk tengok muka duk di mana, besar tinggi. Sahabat tanya gapo ya Rasulullah mu tengok betih apa? Nabi kata mungkar dan nakir. Nabi dah sipai mayat mari dah tuk nakir mari dah. Ni ingat molek kita dah berjaya mata jumpa dengan demon ni mula-mula ni. Tak ada temungan lain, temungan demon ni lah. Demon ni akan masuk rapat dengan kita. Dia akan tanya so kita. Tu, sampai kita baca telking buku tu dah tu. Takut tak boleh jawab. Duk ajar tu. Dalam telking ni duk ayat sikit tu. Kita nak baca tu. Faiza ja'akal malakanil muwakkalani bik wa huma munkarun wa nakir wa iza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Dia tanya gitu. Faqul lahuma bilisanin fasih
wa'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal ka'batu qiblati wal muslimuna wal muslimatu ikhwani wal qur'anu imami. Itu dalam isi talqin tu. Nak wi kita ni ingat, nak wi kita ni dah ingat bila muka nak tanya kita. Ni nak tanya, siapa tu Hamung? Ha, bagi kita duk. Gini. Ha, siap. Ha, awak gagak-gagak semula makan menapa ngula. Dia tanya prop. Tanya prop. Ha, tu baru sedap. Ha, takut pak tanya mana? Gini. Kau. Kau pada. Ha, siap dah, tak ingat dah. Ha, siap. Anak kecil dah. Ni nak ayat atas di akhirat esok. Takut sekali. Satu kali Nabi kita duduk di Madinah. Dia masuk di kubur Baqi'. Orang biasa pergi Mekah tahu dah. Kubur Baqi' ni tepi masjid tu lah. Kubur besar tu. Nabi masuk di kubur Baqi'. Nabi panggil sahabat. Sahabat kau main. Nabi tunjuk satu kubur di kubur Baqi' tu. Nabi kata ke sahabat. Sahabatku ni. Datuk Ning ni mati 90 tahun dah. Tak ada selesai lagi soalan muka nakir. Tu nak ayat tu. Nabi royak ke sahabat. Ni Nesen ni Datuk ni mati 90 tahun dah. Tak ada selesai lagi soalan muka nakir. Apa tak selesai? Tak sudah lagi. Apa tak sudah lagi? Duk kena godel lagi 90 tahun dah. Duk kena godel. Duk tak boleh jawab soalan muka nakir 90 tahun dah kena godel. Ha, apa kita boleh jawab tak? Hari ni kita siap lagi ni. Kalau dia tanya kita ni. Dia tanya, wama imamuka? Manakah imammu? Ha. Kita jawab ini. Kita beroyak tu imam kita. Kita royak tu imam hamba ni tua dah tapi tak mati lagi, mau mati dulu. Royaklah nama tu imam sikit-sikit. Tu bob. Makanlah godel. Kena pukul dengan minyak dia nak royak tu. Sakit dan nak kecek dah. Kuat. Tu nak ya. Selagi tak boleh jawab duk godes situlah. Tengok kubur tu 90 tahun dah Nabi kata. Tak ada selesai lagi soalan muka nakir. Mu tak boleh jawab lagi 90 tahun dah duk kena godes. 90 tahun duk kena godes. Macam kat ke? Allahu akbar nak ya tu. Ni Nabi dia oyak ni. Sebab tu kita kena ingat molek. Dia tanya, wama imamuka? Manakah imammu? Kita jawab ini. Kita jawab ini. Kena jawab kata Al-Qur'anu imami. Qur'an itulah imam aku. Apa imam? Ikut aku. Aku tengok Qur'an. Dia tanya tu. Waman ikhwanuka? Siapa dia saudaramu? Kita beroyak adik-beradik kita. Ambo 8 beradik. Ambo mati dah. Hak bosu dak lagi dak Kuala Lumpur tak boleh klik Hawi. Hak kakak duk bakak tak nak klik-klik. Tu makan menapa laka tu. Tu nak ayat tu. Makan godel laka-laka nak ingat molek. Ni dalam kubur ni. Ni satu masalah pula. Tak ada payah kali dia tanya, tapi kalau kita tak padu langsung dengan agama, kita nak jawab lagu mana pada dengar suara dia ya. Pada dengar suara dia yang kita takut dah ayat tu. Tu tanya, wa ma qiblatuka? Manakah kiblatmu? Kita jawab ini. Jawab ini. Lek jatuh. Beleban sana dah. Mana lek jatuh? Tanya kiblat. Tengah makan lek jatuh dah. Bukan lek jatuh. Ingat jangan dijawab lek jatuh. Makan menapa lah. Pas Nabi kena lah ke mana? Al-Ka'batu qiblati. Kaabah di Mekah nulah kiblat aku. Baru kena. Baitilah di Mekah nu kiblat aku. Nak duk lek jatuh lek naik satu suku kira. Negeri Sian ni duk lek jatuh. Boleh ni kat Amerika ada oleh hulu. Tidak? Tu. Karena ukur negeri Sian dengan Saudi duk lek jatuh. Saudi duk lek jatuh. Sabit kiblat duk lek jatuh. Tapi hak jawab kenanya kena kata Kaabah. Al-Ka'batu qiblati. Kaabah di Mekah itulah kiblat aku. Ni. Tu nak ayat tu kita kena jawab. Tuhan nak tanya berapa tak tahu. Kalau tanya habis ya.
Kalau tanya alhamdulillah. Hani tah Tuhan nak tu. Tah Tuhan lah nak tanya banyak mana wallahu alam. Tapi lek kita nak mati ni ingat molek dia akan tanya. Dia akan tanya kita. Hani nak tu hari mati ni. Ning hari mati kita nak tu. Adakah kita nak lepas tak lepas? Kalau tak lepas duk situlah, duk godai situlah. Lagi nak jawab taklih dia tanya lebok. Tanya lebok. Tanya lebok. Tanya lebok. Adulah. Duk lagu itulah. Sampai bila? Sampai hari kiamat esok. Hari kiamat dia beradu kerana nak bakit. Kerana nak bakit. Dia beradu azab nak bakit dah. Apa yang pindah dah. Berapa dalam kubur? Ambil di hari itu sampai ke hari kiamat tahu. Berapa ribu tahun lah pula tahu. Berapa ratus tahun pula nak kiamat tahu. Duk lagu itulah kita dalam kubur esok. Sabit tak ada jalan lain. Hari ni nak ayat tak. Kita kena berdaping diri dengan Allah Ta'ala. Kita kena berdaping diri. Yang ni kita kena rapat dengan Tuhan. Rapat dengan mana? Nak Tuhan ada tepi kita ada tepi Tuhan. Dia kata dia tu rapat dengan Tuhan. Malam tidur belakang-belakang. Terjadi lah satu. Tak boleh itu tu. Nah, nampak upah tu. Tuhan sepuluh kita kena dah. Rapat situ dengan mana kita ni buat amal ibadat ke dia. Tu berdaping diri dengan mana amal ibadat kita. Kerana Tuhan dah ayat Al-Quran dah Tuhan kata, fazkuruni azkurkum. Tuhan kata, fazkuruni azkurkum. Ingatlah mung kepada aku. Bila mung ingat kat aku pun ingat ke mung. Tu Tuhan ayat siap dah. Bila kita ingat ke dia, dia ingat kita. Kita faham di ayat dia ke mana? Kalau mung tak ingat kat aku pun tak ingat ke mung. Dan Tuhan tak ingat lah nak kecek lah. Dia tahu nak sebab situlah. Cari makan pun payah. Sesak pun sesak. Allah belah lah dan Tuhan tak cara kak. Kerana rezeki dia belakang. Dan dia tak berhadut lah nak kecek lah. Tuhan lebih pada tokel lagi. Segala perkara dia belakang. Sebab tu kita kena rapat dengan dia. Apa rapat dia? Kita kena ingat dia banyak. Kena berzikir kepada dia banyak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Dia sebut nama dia semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barulah kita rapat dengan Allah Ta'ala. Baru Tuhan baik dengan kita. Barulah dia cucu rahmat kita. Kata lagu tu tak nak kecek. Malah kerja lah kita. Malah kerja lah 24 jam kerja juga. Senin ke tak? Tak ada senin kali. Duk lah kain sehat. Jenera lah kain sehat. Tak ada buat amal ibadat ke apa. Tahu kerja 24 jam. Kain sehat tu keriting dah. Sama renda tu semua spring dah. Kerja dah jadi hamba dunia dah. Senin ke tak? Ada tak Toyota Riwo lepas dah? Tak ada. Coleh buruk tu lah. Ni nak ya orang hak Tuhan tahu lagu tu dah. Sebab tu jangan tinggal amal ibadat. Jangan tinggal amal ibadat. Kerana amal ibadat lah Tuhan nak beri rezeki kita. Bila Tuhan kasih kita, Tuhan beri seni kita, Tuhan beri seni kita. Ni kita kena ingat molek. Tuhan tak beri peri-peri deh. Kalau kita lawan dia tak beri. Dia tak beri nak kita orang Islam ni. Jangan deraka dengan Tuhan. Siapa dia tinggal, Tuhan tak ingat ke Tuhan tak ingat ke dia. Dan Tuhan tak ingat reti dah lah dia. Tuhan hidup kita ikut mulah, nak mampu nak hidup ikut mulah. Kau malah cara. Salah macam gitu. Sebab tu kita kena rapat dengan Ta'ala. Rapat dengan Tuhan maksudnya kita kena banyakkan amalan. Kita kena banyakkan taat kepada dia. Baru kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita seni hidup dunia dan akhirat. Kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita berjaya di dunia, berjaya di akhirat semula. Kata lagu tu tak ada jalan, tak ada yang seroyak lah. Kita nampak tengok dengan mata sendiri. Cuba tengok suluh lah kampung kita, orang tak padu dengan agama lagu mana. Hidup dia hari-hari lagu mana kok. Nak ayat tu hijau semua. Kalau ukur dengan hijau rain daripada kaya lama dah. Tapi kaya ke tak? Ni nak ayat tu dah Tuhan tak padu. Dah Tuhan tak padu, dia tak wira rahmat dia kita. Tu. Bila kita jawab boleh soalan dalam kubur. Nabi dah royak dalam hadis dia. Bila kita jawab soalan habis pok. Bopeng habis dah ru.
luah kubur kita. Alam barzah luah. Cerah. Nabi kata sayuk mata mana. Luah tak luah, sayuk. Mata kita suka tu. Lepas tu nampak hijau. Kesuburan kubur kita. Supaya dengan tanah rupuk dah. Hijau nampak dah. Gana Tuhan sambung dengan syurga selalu dah. Dusta yo bahawa angin syurga masuk dah. Tuhan sambung ke syurga dengan alam barzah kita. Kita boleh rasa dah nikmat syurga duduk dalam. Duduk di dalam apa? Duduk dalam kubur nah dah. Sabitlah Nabi kata kena kubur ni bagi orang ada pahala, orang ada nikmat apa nama? Raudatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga dah. Satu kebun dari kebun syurga dah kubur. Tapi kalau orang ni kena seksa, Allah Nabi kata kena hafarun min hafaratin nar, satu corong dari corong neraka dah. Tak corong kena Nabi isyarat lah hadis dia. Nabi buat gini dengan cari dia. Mana orang hak kena azab dalam kubur? Hipik tak kubur nak selisih tu lah rusuk. Sepik tak sepik kubur tu selisih. Nabi kata kena macam ni dah serop rapak tu lah rusuk. Selisih tu lah rusuk kubur. Nak ayat tak sepik. Ning orang deraka dengan Allah Ta'ala. Hani ingat molek. Dalam kubur je baru ni. Kubur je baru. Tapi kubur ni hak samkan sekali Nabi besar. Nabi suruh kita cara molek dalam kubur. Nabi ada besar ke sahabat dia. Hei sahabatku, mu nak tahu kata mu senir tak senir di akhirat esok mu tengok mu duduk dalam kubur. Kalau mu duduk dalam kubur mu senir, itu tanda kata kau lagi akhirat kau senir. Kau pergi kau senir, masuk ke syurga. Tapi kalau mu duduk dalam kubur, mu duduk kena tapad dah. Mu duduk dalam kubur, mu kena azab dah, tak ada kecek dah. Bakit daripada masa kau teruk lagi. Giladung daripada masa kau teruk lagi. Gitimai amalan kau teruk lagi. Akhir sekali terlocak jatuh jalan neraka dah. Ning kena cer di kubur. Sebab tu kubur kita kena pisah sekali noyak tu. Tak ada dah. Kerana Nabi ukur dengan kubur. Kalau mu molek dalam kubur, mu duduk dalam kubur sani mu ada nikmat, mu tak selesai. Mu tak selesai Nabi tu. Bila bakit daripada masa esok jalan mu senir. Tapi kalau mu kena azab dalam kubur, mu tak ada jengok dah. Bo jengok tibuk demo. Tak nak kecek lah. Nabi kata, bila bakit daripada masa esok kau teruk lagi. Lebih-lebih lagi hak Nabi dek royak. Nak royak kata. Gapo nama Nabi kata? Allah, Mu'az bin Jabal tanya Nabi. Mu'az bin Jabal ni sahabat Nabi, terkenal lah Mu'az bin Jabal. Dia tanya Nabi sepatah. Dia tak faham satu ayat Quran dalam suratul Naba, dalam surah Amma Yatasaalun. Tuhan kata gini, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tu dia tanya ayat tu. Ya Rasulullah, aku tak reti maksud ayat ni. Tu. Mana ayat mana? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Maknanya apa nama? Pada hari ditiup sangkala yang ketiga. Bila malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga, manusia bakit daripada kubur jalan lagi pada masa. Hidup klik kubur semula, kita hidup sepenuh mula. Tapi telanya bogey berlaku. Tak ada kain secapi. Tu noyak tu. Lepas tu berjalan lagi pada masa. Telanya bogey, telanya habis. Sepuluh sakit dah. Tu noyak tu. Maka Mu'az bin Jabal tanya, apa maksud ni ya Rasulullah? Nabi bila dengar Mu'az bin Jabal kata gitu, teriak selalu dia. Nabi menangis. Sampai hatta ibtalat siyabahu, sehingga basah kain Nabi. Nabi teriak sampai basah kain. Air mata banyak. Gini Nabi kata, ya Mu'az, hei Mu'az, ni amrun azim. Perkara ni besar Mu'az, mu tanya aku ni. Mu tanya aku ni perkara besar Mu'az. Mu'az kata, ya Rasulullah, aku tak faham ya Rasulullah. Nabi kata gini, yuhsyaru ummati ala snatai asyara sinfan. Umatku dibakitkan di pada masa esok.
Umatku bakit pada kubur. Nak jalan lagi pada masa esok, Nabi kata alas natai asyara sinfan, di atas 12 pesing. Ni buat kita semua ni 12 pesing. Tino jatuh semua ni. Kita yang ada malam ni semua ni. Hodok keluar, hodok atas tembok dengan semua ni. Ha, Nabi kata ada 12 pesing. Bakit di kubur ada 12 bab. Lagu mana? Nabi goyak bela-bela teriak bela-bela, Nabi goyak bela-bela teriak bela-bela. Nabi kata hak mula-mula Nabi kata kana? Nabi kata yuhsyaru ummati, dibakitkan umatku nak menuju kepada masa esok. Nabi kata maktu'atil yadaini warrijlain. Nabi kata ialah kudung tangan dan kaki. Kudung tangan dan kaki. Tak ada sekat ni. Tak ada sekat ni. Tak ada sekat cabai pohon, tak ada. Ni Nabi ni teriak bela-bela. Nabi kata peseng bab sini. Mula-mulanya gambaran yang pertama Nabi kata apa? Kudung. Tekah tanah ni ada belaka. Tekah mati dah dunia, tanah ada belaka. Bawa bakit kudung. Ha, kudung jalan tu baik nyok. Guling guling. Golek sepengawah timung cobidu dah. Panjang, ada kepala, ada muka. Ada kemaluan tapi tak ada kaki dua ni. Ambil cabai pohon tak ada, cabai tangan tak ada ni, bau. Ha tu dia. Fayunadal munadi, maka dengar suara di atas. Maka menyerulah orang yang menyeru. Jadi ada suara, dengar suara di pada masa esok. Suara ciceng orang ni sebab apa boleh kudung. Suara ciceng di atas, dengar habis orang daripada masa. Geno boleh orang ni kudung sebab apa? Dengarlah suara tergena. Haula illazina yu'zunal jiran. Orang ni duduk atas dunia dulu belum pada dia mati, dia menyakiti jiran. Ni nak ni. Siapa dia menyakiti jiran kau duduk atas dunia ni? Ingat molek. Siapa dia kata menyakiti jiran? Ha, mati esok kudung. Lah ni tak ada kudung. Hari mati tak ada kudung, kaki kamu kubur dia belakang kaki tangan. Tapi bakit esok tak ada kaki tangan. Dia golek teng tu pada masa esok. Panah nak kecek dah. Panah habis-habis panah. Ha, tak ada pakai yes ke buk. Lepas tu kudung. Allah, Nabi teriak. Dengar suara saat ni tu, dengar suara dia royak. Dia kata kena, haula illazina yu'zunal jiran. Itu orang hak kudung tu ramai deru. Pakat golek tung tu ramai. Maka dengar suara di atas ni kata kena. Dia royak sebab hipun gapo. Dia kata haula illazina yu'zunal jiran. Orang ni dekat duduk kat dunia dulu dia menyakiti jiran. Tidak. Orang menyakiti jiran. Rumah kat tepi-tepi rumah kita dah. Keliling rumah kita tu panggil jiran kita. Kalau kita menyakiti dia, ingat molek kudung. Kalau dia menyakiti kita, dia kudung, kita tak. Kalau kita menyakiti dia, kita kudung, dia tak. Masing-masing kena jaga, ingat molek. Payah ni. Payah nak jaga ni. Nak jaga ni payah, bukan mudah tak. Ha, nak jaga benda ni payah, bukan mudah ni. Kena menyakiti jiran. Kena benda banyak menyakiti jiran. Banyak. Ha, satunya jaga apa? Kalau kita menyakiti, kita kata huduh dia. Puak pun tak ada otak berkali geno ha, siap dah kita. Kudung. Ha. Tahu apa kita geno? Siapa oleh pagar kita, ambil tahu oleh pagar dia. Ha, pelepasnya ada tahu ke? Ambil handing oleh pagar dia. Ingat kudung. Kita pergi kambing lepas. Anak bunga demo, anak kayu demo. Kudung, tuai kambing kudung. Kambing tak kudung. Tuai kambing tu kudung. Lembu lepas, makanlah anak getah demo, kita tak kira dah. Gapo saja menyakiti jiran, kudung. Ingat molek ni, ini ayat. Ha, kita pergi kambing lepas, makan orang. Ha, makan orang ingat molek. Tuai kambing kudung.
Ni ingat molek. Ni ayat. Tak kira lah. Orang ada kucing. Kucing demo, kucing dia saat ni tu kena. Tak ikan singai kita, kudung suai kucing. Kena ayat. Kena. Dia menyakiti kita. Allah, ikan singai lah, ikan ayuh hitam. Baru makan sekatai baru. Tinih ngalsu sambar tahu mana. Bawa buku dua bunyi gergong. Buku pelita bunyi cerak. Kuah tu baik dah. Cerak dah. Tengok. Lah, habis tak ada kata. Ada asal gelugu dengan kuah. Habis lecing. Ingat, suai kucing kudung. Suai kucing kudung. Ingat molek. Orang perok sekati, ingat molek. Gila berok dapat tangguh demo. Dia tu lah dapat tangguh dia pasir putih. Dia cuma sapu juga orang putih. Dia lagi sekati kita 4-5 beranda dia gebek. Gebek cerik. La ilaha illallah, ngiling dia. Tak berok rumah dia, main berok rumah kita. Ingat kudung suai sati kudung. Ni nak yak ucerak molek ni. Kambing pun lepas tu juga. Kambing lepas tak ada ikat dah. 24 jam kambing kita duduk berderak ke dapat tangguh demo. Bahasa nasi kabu demo pun haid tanggung dia Allah pagi esok. Ya gretet haid. Kebah. Cuai kedah. Cuai nasi kabu lah. Orang haid kambing pun. Ingat molek. Tambah lagi kambing makan ni demo. Bagai lah raga mutu demo perau dari kambing kita. Anak bunga demo beli hajai mana lep perau habis lecing tinggal rating noyak tu bunyi semalam duduk habis tinggal rating ingat mana kudung hanya ya tahu apa kita ada wah deriye lah watama 4-5 ni butir letak dalam berai rumah tepi kita tu ada telai aliuk kok bang Cina malam pun wak dia gitu. Sakit hidung lah. Tapi dah agak kata dia demo ni belah siapa balik sulah sekali. Siapa balik sulah tu rasa dia cetek tak puluk. Likau dengan satam tah. Dia rasa gitulah. Apa hari cekah tak ada siapa sekehbuk. Pakai duk makan fok dia tu. Dia makan dia fok dia ya tak apa bau wak tak kulit punya bob. Dia pun ke tepi rumah ni tengok aduh pasal lu balik besar gelap putih sekali. Dia teliu menyakit tinggi dia ingat boleh kudung habis ingat boleh siapa dia makan ngendang lagu tu ingat ya kudung lahau rumah dia kudung tanya boleh sebelah tu yalah benda hak bau je dah kira wah pedak ke wah naka ke ingat boleh hak tak boleh susut naka tu dia jiran bau dah kenawi dia sikit pun kenawi dia rasa tak boleh nak ya tu tapi ketua dulu dia bagi wala nak jual sekalipun dia buat pergi dulu rumah orang kata bibi yang ngaji takut kena menyakiti no ya tu takut udung pahala ni piye boh ni tahu tak gapo nak ingat ni kita ngaji dia ni pulut gaunyo ni ingat molek ni pulut apa tak bau ikan kering ikan kering ingat molek ikan kering duk bunyi cin juga bau wak kawi tak bunyi korek keruk lagi siapa balik semakuk balik dah harap atas semakuk hari tu balik nampak belah-belah ikan kering tu terletak atas pulut dia nampak apa akak mari tak ada siapa dah dia makan fok dia nyo saat dia makan pulut panas-panas dia bunyi gena pulut panas nak ya tak ada siapa dah ingat teryak kudung dia setiap hari semakuk mujur bagi dengar babo tu mengajar boleh royak tak kudung dia tak berani kudung buat marilah ingat molek haning ingat molek hak nabi dak royak
Tu amal buat misal tu nak ipuk kita nampak. Kata benda pesen tu jangan menyakiti jiran. Tu benda yang merupakan menyakiti no ya tu. Bukan nanti maki hamung dak. Kita buat satu benda yang menyakiti jiran kita. Sebab binatang yang kita pelihara ke, sebab diri kita duk maki hamung dia ke, sebab perbuatan kita ke, sebab makan ni kita ke buat dia sakitinya kena. Tak boleh berlaku, kena jaga berlaku. Hani nak kata Islam ni siapa tanggung ni kena jaga. Jaga apa tu? Kuam rusuk orang. Tidak. Islam kena jaga perasaan orang. Dah mu makan goning kena video katalah Allah nyanyolah. Dia dah telah alio kok wi lah dia boleh tiga mulut pun tak apa. No ya Islam. Islam kena jaga pada tangga tu. Kalau tak jaga lagu tu, tengok. Tuhan dendol. Kudung. Alah pian kudung lah. Hani nak ayat tu nampak molek. Apatah lagi kalau kita duk nyopah ke dia. Duk nyopah ke jiran. Atau pempoh duk pagar kita. Tengok gigi kanan tak ada biada. Ambil kayu tuis pium masuk lagi raga dia. Dia klik mari tengok, pempoh siapa ni? Kita tak ada cucu. Tadi aku tengok dulu lendung. Ya dah. Kita lepas lah pempoh. Jangan. Siapa lah tanah kita jangan. Hani ingat molek ni. Orang tak faham benda ni dia cuai ukak tidak. Bagi dia Allah pada kita. Ikut kita nak buat dia. Kamu lah. Dia tak kata gapo tak awal orang. Kita dengar pelepas nyo pun lepas pagar dia. Tunggu kayu balik bupan dah pagar dia. Tu. Jangan. Ada setengah dah biasa ngadu, hamba dah biasa dengar juga apa nama? Telaga Jamal. Rumah dekat. Moga bagi setara dekat lah. Berapa depa ya sengai no ya tu. Lepas tu dia tu pun sengelai lah nya gali Telaga Jamal dekat dengan dalai dia ni. Mari aku bucu ni. Tu buah penuh Jamal juga weh. Dia tidur tak jenera lah, apa tidur le taik dah. Duk wak ingat molek ni nak ayat di antara ni. Ni di antara no ayat tu. Duk hidup Jamal dia. Wak pada hari kalau dia buat lek nu pun boleh. Sengaja dia buat lek tu no ayat tu. Tak ada lik dak. Ingat molek bila nyakiti no ayat ni no ayat ni. Jangan widak itu. Apa saja car kita lalu kau depan rumah dia. Orang nak mari rumah dia kau bau car kita lah lilih kau tu no ayat tu. Ingat poteng kau lain boleh pakai tengok lain. Ingat molek. Bukan gapo dak takut kudung ya. Takut kudung. Kalau nak kudung lah. Hani nak ayat tu Nabi tu ya. Yang kedua Nabi kata apa nama? Yang kedua Nabi kata yang keduanya ala suratil khanazir, rupa babi hitam. Bakit dikubur bukan orang babi. Babi luan-luan. Kalau kita tak ngaji malam ni dia kata babi. Ada juga pada masa babi deh. Babi bakit juga babi deh. Dak bukan babi orang. Tuhan menjadi rupa babi. Bukan babi balah hok jual daging tu dak. Babi hitam hok di belakang rumah kita lah ni. Tu ayat tu. Sebab gapo ni? Sebab gapo boleh jadi rupa babi ni? Dengar suara duk royak datang. Haula'il ladzina yatahawanuna bis salawat. Orang yang jadi babi tu kerana dia duk melekeh-lekeh yang tak ambil berat dengan semaya. Tidak. Jadi babi hitam Nabi dia royak. Jadi orang tak ada ambil padu dengan semaya, tak ada berarti dengan semaya. Tekah des semaya, tekah dak. Tidak. Kena cuk molek semaya. Cuk tak molek dak. Pasal payah sikit dak. Ni orang panggil orang melekeh-lekeh dengan semaya. Orang merengek-rengek ke semaya. Ni jadi babi hitam. Apatah lagi kalau tak semaya langsung. Ni no ya akhirat saat. Ni Nabi dia teriak ni. Kerana umatku dia tu. Yusharu ummati. Dibakitkan umatku lagi umatku. Mana puak kita ni lah. Bukan dia royak edeng, ecai, Cina, tak pek ni. Tak. Puak kita ni. Puak ni. Di kalangan puak kita ni jadi babi hitam je. Siapa dia? Orang tak hadu buku semaya.
Orang tahu berarti dengan semaya. Dia buat perih-perih dengan semaya, buat lengoh-lengoh dengan semaya. Tekoh dah semaya, tekoh dak. Bahasa nak semaya, bahasa tak sedak. Ha ni nak ayat kata orang ni jadi babi hitam. Ha ni ayat. Sebab tu kita kena royak ke anak itu. Kata semaya royak amun ni ada babi hitam tu. Royak ke anak itu, mun ni ada babi hitam tu. Nabi dia royak hadis dia ada babi hitam tu. Siapa dia? Orang tak berhi dengan semaya. Orang melekeh-lekeh ke semaya. Orang yang merengek-rengek ke semaya. Tak ada wak utama dalam hidup dia ni semaya nak ayat tu. Tengok ni Allahu Akbar. Ni nak ayat tu kita nak molek. Ni hak Nabi besar nak ayat tu. Hak Nabi besar nak ayat tu. Allah takutlah, takut. Yang ketiga Nabi kata apa nama? Orang yang mudminu khamrin. Orang mengekali mabuk. Orang ni mabuk sokmo. Rupa lagu mana? Nabi royaklah hadis dia, gigi jadi panjang gitu. Gigi jadi sepok ke jongai gitu, panjang gitu. Bibir mulut bawah ni duk atas dada. Lidah duk jelek duk atas tundung. Panjang lidah mewah nyala. Bibir mulut ni duk atas dada. Kok tepi perut ni pecah. Pecah tu baik taik duk pelik bosong. Orang ni apa nama dengar suara. Orang ni bakit daripada masa esok lagu tu lah busuk dia. Gigi jadi panjang sepuluh taring babi tu. Bibir mulut bawah duduk atas dada. Lidah dia panjang duduk atas tundung. Mulut dia gelebek. Orang ni Nabi kata mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Kita panggil orang ni duk kaya seumur. Betul tak? Tak ada bertobat lagi, tak ada beradu lagi buku kaya. Mati dengan kaya. Orang ni sepak dia lagu tu lah Nabi doa dah hadis. Ni kita duk bimbang warung kita ni. Kita duk bimbang warung kita takut lagu ni lah. Nak ayat tak adik-adik kita jadi. Tu. Orang tak tobat lagi, orang duk sentiasa duk dalam keadaan mabuk. Allahu Akbar. Ni kau takut sekali. Ni Nabi duk royak dalam hadis dia nak ayat. Teriak basah ke kain Nabi. Kesian nak ayat tu, kesian. Tu nak ayat tu. Kesian nak ayat tu. Nabi nak ayat. Tu dia antara nak ayat tu. Dia antaranya. Begitu juga Nabi besar kepada kita. Nabi kata itala'tu finnari. Aku pergi tengok di dalam neraka. Malak Isra' Mi'raj Nabi kita. Di Malak Isra' dan Mi'raj Nabi kita pergi tengok dalam neraka. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku tengok kebanyakan dalam neraka. Nabi kata gapo? Nabi kata aku tengok dalam neraka. Aku pergi tengok dalam neraka. Tengok itak. Allah ramanya orang tino masuk neraka. Orang tino masuk neraka lah. Ramah lah. Beratus-ratus ribu Nabi tengok. Duk bunyi ya. Duk berjerit. Nabi duk itak lu. Ada 9 duk gantung. Hak kena azab tergantung ada 9 gambaran. Hak duk kena bakar ni duk ya ni ramah. Beratus-ratus ribu berjuta. Hak jatuh pun ada tapi hak tino lah ramah sekali. Nabi tengok hak duk tergantung je. Nabi tengok mula-mula Nabi tengoknya duk tergantung. Allah duk catuk dengan besi tajam di humi lidah. Ni. Di humi lidah kita ni. Tak situ noneng dengan besi tajam fostelik. Tajam fostelik dah. Tak di humi lidah ni kok. Noneng. Duk jelek, lidah duk jelek panjang. Baik. Tuan duk noneng, kaki tak rapat. Duk bunyi dah. Nak kecek tak ada. Duk sakit, duk minta tolong. Ambil air panas buh dalam tu. Air panas bubuh dalam cekak. Dalam pinaka tu. Sakit, tubuh dengan awak perut belum. Nabi tanya ya Jibril sebab apa tu retina tu ya Jibril. Geno ya Jibril retina tu sekian dia ya Jibril. Nabi kita di Malak Isra' Mi'raj. Jibril kata itulah Muhammad umatmu lagi ke datang. Maksudnya puak itu lah lagi akan datang. Masa Nabi hidup lagi di Madinah. Apa di Mekah. Malak Isra' Mi'raj.
Jibril kata umat mung lagi akan datang orang Tino ni, ya Allah kesalahan dia apa nama? Menyakiti suami dia dengan mulut dia. Ni kesalahan dia. Ni kesalahan dia nya menyakiti suami dia dengan mulut dia. Kita panggil kata bini suka nyupoh kotuk laki. Hai tak? Bini suka nyupoh, kata huduh-huduh kotuk laki dengan mulut dia. Akhirat esok kena gantung dengan lidah. Hani nak ayat tu. Allah tu. Hani hak Nabi tengok di malam Isra Mi'raj ni. Nabi tengok di malam Isra Mi'raj. Duk gantung dengan lidah, duk bunyi. Duk ayat sakit. Nabi tengok Allahu Akbar. Hani ingat molek. Hani ingat molek orang Tino, ingat molek orang Tino. Jangan duk kata huduh-huduh kotuk laki. Kita ngatuk laki kena bergaluh. Tengok Siti Khadijah lagu mana dengan Nabi kita. Khadijah tak pernah akak sorong dengan Nabi kita. Tak pernah akak bergaluh ketek dengan Nabi kita. Padahal dia tua pada Nabi kita. Dia umur 40, Nabi 25 ya. Tapi bila dia jadi bini, dia hormat ke Nabi kita. Hormat sungguh. Harta sampai habis. Sekaya-kaya dia dia sampai habis. Khadijah nak tu harta dia. Ke Nabi habis nak tu. Sampai Nabi kata, hei Khadijah, mulah isteriku yang paling agung sekali, tak ada dah. Isteri aku hak molek sekali mulah Khadijah. Tu Nabi kata Khadijah. Khadijah tak pernah kata apa ke Nabi kita. Ingat kita hari ni sebab tu. Orang Tino moci-moci nak ayat tu, jangan duk kata kata lelaki kita. Jangan duk nyupah. Ada orang apa pasal nyupah. Orang pasal nyupah ada macam-macam. Kata kutuk laki huduh-huduh ada. Tak ada. Oh, gue mau gila waktu ni bersemang. Kata la ilaha illallah nya kata. Dengar pasal serius nak ayat tu. Kata mulut huduh. Allah, ada lagu tu banyak juga. Ingat molek kena noneng dengan lidah. Tuhan akan sakut di apa? Di humi lidah tu noneng. Mulut dia ngango tu ya. Tuhan Nabi tengok no ya tu. Sebab tu kita di hari ni kena jaga molek. Yang kedua Nabi tengok lagu mana? Nabi tengok orang Tino lah. Duk ikat dengan kaki dia. Mata buta. Telinga dia tuli, mulut dia bisu, kelu tak boleh kata apa. Tu. Otak dia tubik. Glek. Otak pecah. Api dia nyala di bawah. Bahu busuk lah tubuh dia. Mata buta. Lepas tu duk musing. Duk muta. Muka duk noneng ke? Duk musing muta. Nabi tengok, ya Jibril, apa kata ya Jibril? Gino bahu busuk terlalu ya Jibril. Jibril kata, tu umatmu Muhammad. Ni orang Tino ni bahasa apa tahu tak Muhammad? Kesalahan atas dunia dulu ya duk berzina. Orang Tino hak zina, mata dia buta, telinga dia tuli duk dalam neraka. Duk musing muta. Tu nak jatuh busuk. Habis busuk tubuh dia nak jatuh. Jibril kata itulah umatmu hak Tino ni suka berzina di dunia dulu. Ni nak jatuh. Jadi nak jatuh Tuhan royak belaka dah. Apa pertikam kita? Apa perangai kita yang buat salah di dunia ni nak jatuh. Hanya kita ngaji tahu tak tahu ya. Orang habis dengar dia tahu. Orang tak habis dengar dia tak tahu. Duk ikut gerak. Duk koboi dalam rumah. Nak pasal nak lagu mana tak kira dah. Pasal nak semayang dah. Pasal nak menyapu. Pasal nak kata piak. Tak tahu apa nama. Duk ni gawi nak ayat tu. Ni keadaan kita nak ayat tu. Tak ada kena dengan landas Islam dak. Tak ada turut kod mai Islam dak kita. Duk ikut gerak lah. Ni masalah kita di hari ni ayat tu. Yang kepaknya Nabi tengok orang Tino duk makan daging sendiri. Allahu Akbar. Nabi terkejut. Duk kikil lengi dia. Ngau. Darah merah ni. Akik betis dia kikil ngau. La ilaha illallah. Tuai duk noneng. Tuai duk tergantung.
Ada hak kepala duk bawah, kaki dak atas. Ada kepala kat atas. Ada hak ikat. Ada hak ikat. Allah, Nabi takut, Nabi takut, Nabi takut. Ha tu. Hak duk makan daging sendiri lagu tu. Nabi tanya, ya Jibril, sebab apa orang Tino tu duk makan daging dia tu? Daging dia sendiri dia makan apa ya Jibril? Jibril kata, ya Rasulullah, tu umatmu lagi ke datang, hey Muhammad. Apa Jibril kesalahan dia gapo dia makan daging ni gitu? Orang Tino ni dekat duduk atas dunia dia berjanguk. Dia berjanguk, dia berjanguk. Dia berjanguk lah, tapi bukan berjanguk kerana tok lelaki dak. Janguk kerana orang lain. Ha ni pun banyak juga ni orang kita hari ni. Hari ni kena perak tua orang kita nak ya tu. Orang Tino dia janguk bukan kerana tok lelaki. Orang Islam dalam Islam ni dia boleh janguk, Tuhan tak larang janguk. Janguk sekali, tapi per tok lelaki. Kerana tok lelaki. Kita janguk ni untuk tok lelaki kita. Bukan janguk nak curi orang luar tengok dak. Orang saat ni duk makan, saat ni daging dia sendiri tu, pasal duk atas dunia ni dia janguk orang luar tengok dia. Dia janguk dia jalan tu baik kau nak tu baik kau mana, orang pakat teliu belaka ke dia. Orang pakat suncai belaka ke dia. Ha hak tu hak salah duk makan daging sendiri. Kalau janguk we kata laki tak apa, bokeh ditutup dalam agama. Ha, tempat kita ada tak? Jarang nak ada janguk untuk lelaki, jarang. Kalau tu lelaki ada rumah tak ada janguk dah. Ngatuk lelaki mani-manai pun tak. Pukul 10 tak ada mani lagi. Oh, tak ada mani lagi. Tu lelaki klik mata. Bini duk kemeh nguk baru di rumah. Ha, rambut-rambut duk sekebang gitu lagi. Ha, tak ada dah. Dah. Tapi dia nak tubik gi gawe la ilaha illallah. Nak gi nak ko nak gi nebung ko. Nak gi apa nak gi makan puluk ko. Dah. Allah nyep janguk lah. Ha, janguk sungguh. Janguk secara mana janguk tahu tu? Ha, cuk hok mana hok dalam tu, lemari. Yang mana tu? Pakau tu dah. Allah, pahaya ke janguk katik, janguk tu kau Allahu akbar lah. Dia cuci pipi lagi, celok mata lagi, tak kelupuk mata lagi, bira bibir mulut lagi, koko lagi, noyak tu. Ha, dah kelupuk mata ni hijau muda. Dia kelip pah. Bulu mata ni maskara ni. Dia kelip lak pun nyapuh dah. Ha, maskara noyak tu. Ha, berjalan dapat orang tu buah air bahu tu wak selisih tu wak bahu Allahu akbar. Ha, hak ni nak makan daging sendiri ni. Ingat molek. Ha ni patak kena kita ni. Mina tu kita janguk bila nak pergi tubik pergi keluar orang luar tengok. Tak leh ingat molek dalam agama tak leh. Bukan tak leh janguk kerana orang lain tak leh. Kalau kita nak janguk tu lelaki kita tak apa. Hari tu lelaki tak kerja kita janguk molek. Gena we mu tak kerja hari ni. Dak, aku lah mari. Oh, gena hawa tak agak tengok. Oh, tu ke, aku nak pergi mandi dah. Mandi janguk dah. Janguk duk dapat cuming perak dah. Janguk lah. Hawa tu lelaki tak ni, mek mu nak pergi ke puluk Dak hani gena janguk lalu. Lah, we mu tak tahu ke bapa suruh yak dah kan. Dia suruh janguk dah tu lelaki tak pergi mana. Kita awi janguk ke puluk, dia suruh janguk dapat tu lelaki faham. We mu tak pergi kerja hari ni. Aku nak janguk ibu hati. Oh, gitu ke? Lah aku nak ke puluk dah. Aku tu dah. Janguk ibu hati. Tidak, janguk lagi seksi lagi. Tidak seksi ni. Untuk lelaki wasara tengok. Ha ni. Nak lagu tu. Kalau kita kecek pun tak molek lah. Seksi. Dak, untuk tu lelaki tak apa lah. Ha, nak seksi secara mana tak ada gapo kita dengan tok laki kita. Kita dengan bini kita dengan tok laki kita tak ada gapo. Bohke molek bini tu wak wi seksi sekali, wi tok laki tamak hati tok laki jangan duk kasih orang lain, wi kasih ke dia je. Ha tu nak tu. Tidak.
Ni dak tekah duk ngatuk laki tak ada berjanguk. Tok laki klik tengok Allah makmum. Pukul 10 tak ada mani lagi makmum weh. Bawa masuk dekat lah bahu hanjebak hantua. Wak cuma ambil gak pucuk terajai kata gonyoh-gonyoh makmum. Tu. Ni dak dah nak gi kok duk pendai kok orang tak leh salah. Sebab duk tok laki. Tengoklah hadis Nabi kita dah. Suruh duk dengan tok laki, suruh seksi sekali. Sebab tu janguk dengan tok laki. Kita nak pergi makan pulut dengan tok laki, tak apa janguk. Kita janguk. Tok laki kata, "Hei, mak mu tengah makan pulut, dia tu pergi dua pergi selami lah, tak leh lah dia tu." Kita bini kita bermandi siap janguk molek dah. Naik tak kereta. Akik tu mencerau, tak ada apa. Buka dengan tok laki. Bawa nak makan pulut, kerap katuk pengat sekat ni. Tak ada dia tengok tak. Kita janguk, tapi duk dalai janguk tak apa. Bawa nak makan pulut dengan tok laki, kita buka pengat, makan asyik. Ada apa. Bawa sudah dapat pengat, dah. Masuklah kereta, pengat, buka. Habis, ngadak dakwah, tak ada makan apa dak. Tok laki tengok, aduh, makmum lu. Loh, janguk sungguh wek mudah. Jadi sungguh rung. Tengok galik tengok. Tak kira tak lembu jijak begitu. Tak kira tak sipeh dah, tak kira dah. Serati siapa dia tak kira jijak kata dah. Kena bini janguk belajar atas kereta. Tu baru betul nak jadi. Tu baru betul tu. Habis kita bini nak wi kena dengan Islam, kena janguk wi ketuk laki. Jangan nak janguk ke orang lain. Hari ni kita tak janguk ke orang lain. Pergi kau lain nak ke mana ke, mula pergi tenah lalu dah. Dia mau tanya, lu dia tu narak dia mau tak bini orang, anak tiga ikut dia. Dia keceh demo lagi nak ayat tu. Ni masalah ni. Ni masalah hari ni nak ayat ni. Engkau tu janguk sungguh. Allah, hak huduh tak apalah orang janguk tu. Orang janguk dah tu dia berjanguk lah. Janguk dia lagi kena sautai. Dengan nasab saya janggut dia lagi. Pergi makan pulut tu kat tubuh tinggi, tuai tubuh putih, hidung macam. Allah. Orang lepas jamu tengok dia berlaku. Jalan tu kata tah. Lumit tinggi jalan. Orang tengok bini siapa ni? Tak jadi nak suak orang. Langu. Tergagik no ya lepas jamu. Janggut tinu. Ni makan daging sendiri, ingat molek. Pergi molek. Ni ayat dalam Islam ni. Jangan sama sekali. Siapa orang tino dalam hadis Nabi dia royak no ayat tu. Kalau orang mari cari tok laki kita tak ada. Kita kena ubah suara kita jawab salam dia. Assalamualaikum. Bemak. Bemak. Assalamualaikum. Pak kita jadi bini bemak. Bemak tak ada. Saya bemak mau cari bemak. Pak kita bini buat mana? Kita kena alih suara. Waalaikumsalam. Bemak tak ada. Pukul 10 hari kalau jumpa bemak klik hari pukul 10. Tidak. Tu nak alih suara jangan wi lembut. Takut saing bemak tu berserang dengan bini bemak. Tidak. Tu nak ayat petangga tu Islam. Jaga. Pak kita dah. Assalamualaikum bemak. Bemak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naik bemak tak ada apa minum teh dulu. Ya. Tak leh dalam Islam no ayat tu. Sebab tangga tu no ayat tu. Ni no ayat tu hak asal ni. Tapi kita tak lagu tu. Sabit tu dia jadi tak tawetah hari ni. Tengok dah hari ni, tahu tak hari ni. Banyak mana tok laki orang duk main dengan bini orang. Tahu tak? Dengan sebab nata ni. Ni no ayat tu, tak nak kecek dah. Hak ni dah duk tinggal anak. Hak turut tahang kita nak kecek dah. Tu no ayat wi. Buku ni ni. Duk layan benda ni. Duk main lain pukul 2 tak tidur lagi ni. Tok laki awak tak kari kelik tidur kerok teh gaji kayu. Bini duk main lain. Jatuh mana tak tahu. Kau tengok bini tak ada, tinggal anak 3 orang. Haning nak ayat hari ni. Buku fitnah ni. Islam je tak boleh dulu lagi dah. Kalau tengok Islam baru selamat.
Karena Tuhan royak dah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan kamu sepasal sakning tu bila menikah dah mawaddatan wa rahmah, berkasih-kasih sayang. Tuhan dan Tuhan win nikah dah kelamin ni suruh duk berkasih sayang, jangan duk balah. Jangan duk pecah, tak boleh kasih sayang. Pak kita tak pandai nak jaga kasih sayang. Bini pun culah, dia main dia tak dia tu tak dia ni tak ni. Dia tu pun pandai. Aduh janguk narak je dia. Tu duk gila tu tak ada pola. Tak padu ke bini. Tu nak ayat tu hari ni banyak sekali hari ni. Lah ni orang nak sewa resort. Tidak. Orang sewa pencumung. 3 je 250 naron. Tu risok 2 je 3 je 250 kok 3 je. Tu nak ayat banyak sekali hari ni. Ada belakang hok jadi acan, hok jadi kru, hok jadi ustazah, hok jadi ustaz, hok jadi acan, ada belakang-belakang. Ada hok bini orang, ada dia main ngapu pupuk kerong, ada belakang no ya tu. Rai tu 2 je 3 je tu jadi benda dah. Royak kata nak pergi peracun dak. Royak kata nak pergi sekolah dak. Ni nak ayat kata hok tahu tu tahu, tak tahu banyak mana. Hok tu lelaki tak tahu tapi orang lain tahu. Tu nak ayat kata. Hari ni nak ayat pada folk masyarakat kita nak ayat ni. Kita dek kampung tak tahu benda ni. Tak tahu. Orang hok sai demo tahu seko-seko. Nampak mahai motor ni boleh dak leg ado. Ni hari ni. Lebih-lebih hari ni nak ayat kata orang tino ramah pada orang jatah. Lepas tu orang jatah pula pun Allah punuh banyak. Orang jatah dan dia kaya, dia tak berhadu dah ke bini. Dia tak berhadu ke bini dah. Hak tu lah nak pergi pasah tu. Anak seorang, anak 2 pasah. Anak seorang 2 pasah. Tu nak ayat kata. Jatah tak bergaduh ke bini dah. Tak bergaduh dah. Orang dekat kau ni tak gaduh dah. Tak gaduh dah. Ni ayat tino ramah. Hak bujang pun ramah. Badudai tak kira dah. Tok laki demo ke lagu mana ke tak kira dah. Bini orang kau gapo tak kira dah. Hak lekat dengan kau ni tak kira. Nak puk mata. Padahal nak puk dah, wagi selalu dah. Ni nak ayat tu. Hari ni nak ayat banyak sekali. Pucuk sini dah ni. Pucuk di jangok, pucuk di tubik luar tak ada minta izin. Macam-macam celaru habis nak ayat tu hari ni. Hanya kita tahu tak tahu. Dulu orang nak serabut warung ya. Warung gendong 2 gendong 3. Lah ni hak ada duit pula, hak ada kerja hari ni ramah. Hak ada kerja hari ni ramah ni. Tidak? Hak ada kerja dah. Ramah hari ni nak ayat ni. Hak ni terang-terang banyak, amat banyak tahu banyak. Kerana banyak orang mari duk royak. Duk royak situ royak. Sebab tu nak pergi buat kita sedar belakang. Kata benda ni fitnah besar kali. Tak ada je. Habis hari ni ada belakang kita tengok. Ada belakang. Nah, kena ingat molek lah ni. Lah ni orang tak nampak. Orang punah orang tak nampak. Kerana orang main ngagon ni tak nampak. Kecek ngagon ni tak pergi tengok. Pam sudah. Hon jawab perang, hak ni pam pergi pula. Hon jawab perang, pam pergi pula. Lagu mana esok buku apa tengok tahu dah. Kadang-kadang hak nu telefon kalau tak tidur ke. Tu laki tak tidur kalau. Bo tu laki tidur tidur dah. Abang kecek gena. Tu nak ayat tu macam-macam. Lepas tu laki klik tara. Tak tegak. Tu laki tara. Bini pukul 1 duduk main kau ni lagi nak ayat tu. Ada setengahnya bini molek. Tu laki tak molek. Allah, tu laki nikuh lah. Dan terus saya tahu kamu ni. Koci, tahu. Bini ambil guna mengepek tu. Guna comik terus saya. Bini nak cek tengok siapa dia tu. Noyak tu ada juga. Haning noyak macam-macam noyak tu hari ni. Hari ni benda wakil, benda sungguh.
Sepak pincing nak ayat tu. Buku ke apa ni? Sampai hari ni nak ayat kata dia janguk ikut turun ni lebih-lebih lagi kelung hak tina hidup berjalan pergi pok dia berjalan lah. Kelip berjalan tu gak ada berlakon lah. Menggolah tu ada berlakon. Hak bujai pun ada. Hak bujai 3 kali dah. Hak baru bujai, hak bini orang, hak berjuruh, bawa kelip ni habis punah akhlak habis. Pandai menyapung, pandai lah kecek sama tino dia. Hidup belajar lah kelung dia tu. Dulu dia kata bini dia ni Allah berjuruh lah. Lah ni pandai lah. Kecek sini-sini pandai dulu ni gitu. Hidup belajar lah tu. Tidak. Ni nak ayat hari ni. Bebas hari ni. Ni nak ayat tu. Ni keadaan nak ayat hari ni banyak. Lepas tu ada macam-macam dah. Hak berlaku banyak dah nak ayat tu. Baru ni terlubai lah dia. Terlubai Allah. Ni golok pun ni golok pula dah. Golok pula baru ni nak ayat tu. Allah. Ni nak ayat tu orang kita banyak. Ni hak kita tahu dengan kali tu ya. Hak orang tahu luk benda ni tak ada kecek dah. Baru ni ada orang seorang mari jumpa ngamu. Ni nak ayat tu. Orang ni jadi poong sekolah. Dia oyak so yoyak. Tu nak ayat tu yoyak. Bukan kata tu tuduh dak itu. Hak dia tahu semua. Tu nak ayat tu. Radak orang ada duit je tu. Panapok luar ni tak ada apa. Tapi kat we teruklah dia kata. Teruklah dia kata. Ni nak ayat tu. Tapi bila ayat tu gitu. Ni di antara hak Nabi tengok di dalam Malam Isra' Mi'raj. Tu nak ayat tu orang duk makan daging sendiri nak ayat tu. Tu. Tu nak ayat dalam kehidupan kita. Pak kita nak selamat lagu mana? Kita nak selamat lagu mana di antara nak ayat tu yang kita kena jaga di hari ni nak ayat tu. Tu. Nabi tengok dah 1400 tahun dah benda yang nak berlaku di hari ni ada siap-siap dah. Jibril kata umatmu lagi ke datang Muhammad. Lagi ke datang ni puak kita lah ni dah ni. Nga kata lagi ke datang ni masuk puak kita dah ni. Kata benda ni nak berlaku dengan kita dah. Ni nak tak? Sahabat tu lah kita hari ni kena jaga. Hari ni kalau kita tak pegang agama sungguh tegak molek Allahu Akbar. Kalau kita buat mudah-mudah hak jatuh jadi dayus. Ni nak ya tu. Dayus. Bila tahu dah bini duk main lagu tu, anak tino duk main lagu tu, anak jatuh duk main lagu tu, kita buat tak karik tu laki dayus. Ni nak ya tu. Tak ada tegur, tak ada gapo, tak ada marah, tak ada gapo dak. Bahasa dia lah orang lain ni nak kut dia lah, dia pun mikir juga. Ada juga tu laki kata itu pun. Malah nak bosan dengan bini. Tahu cakap bini dia duk main apa, dia duk koyak belaka dah. Ataupun anak tino dia duk gendong demo. Budak lah ni masa dia lah. Lawak aku mana? Ingat boleh. Ingat dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tuhan Nabi kata orang dayus tak masuk syurga sama sekali. Ni nak hari ni. Sebab tu nak kita ni kering dengan agama. Kena tengok molek. Bini kita, anak kita. Duduk dalam cupcake kita, dalam pagar kita kena kumkrawi molek. Tu. Sebab tu di antaranya hak zina tadi tu. Pasal apa boleh denda lagu tu. Kerana zina ni masuk dalam dosa besar. Geno boleh masuk dalam dosa besar. Kerana punuh maruah besar. Sebab tu Tuhan kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tu zina tu. Sampai zina ni masuk dalam dosa besar. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina ni satu perkara yang keji. Lagu mana satu perkara yang keji? Cuba kita dengar orang royak kita dia tu berzina tu. Tu dia tu main dengan bini orang. Kita pasal gendong dengan dia tu. Kita pasal gendong tengok kau dia tu, kau dia royak tu. Dia tu berzina tu. Kita pasal gendong mari. Oh, berat. Kita tengok dia tu berat. Oh, berat dia ni. Tu. Kerana apa? Kerana benda tu benda keji. Tu. Wasa asabila dan sejahat-jahat jalan ni. Buat pasal tu sejahat-jahat perbuatan kita.
Lagu mana sejahat-jahat berzina ni ayat tu. Kalau lah kita kena berzina, Allah ayat tu. Kita berasa kena kalau orang berzina dengan mek kita. Dia mengata, mek mu tidur dengan dia tu. Aku tengok kemarin duduk dalam kelambu nampak ngongak dua jatuh. Kita berasa kena. Berasa suka kena. Tidurlah mek tidurlah tak apa gitu. Kau nak ambil bajak lebak tu. Ni ayat. Apa panggil keji, satu keji dan juga sejahat-jahat jalan ni. Dia berkata, tu anak tinomu tu. Orang dah heret anak tino tu. Ikut orang nak tidur tu anak tinomu tu. Kita rasa kena. Supaya tu dah. Supaya tu dah. Kalau kita zina dengan orang ke, supaya orang zina dengan mak kita dah. Supaya orang zina dengan anak kita dah. Supaya orang zina dengan bini kita dah. Lagu mana perasaan kita? Ni berzina nak ya tu. Sebab tu halang berzina. Ada satu kali amo tengok dalam YouTube ni. Hok Dr. Zakir Naik wak majlis. Ada farang sore Tino. Ada farang Tino sore, dia pegang mikrofon dia tanya Dr. Zakir Naik. Dia tu sebab gapo agama Islam ni haram zina. Sedang kita ada kacau gapo zina. Zina ni bahkan kita tolong orang boleh. Dia tu tak boleh duk nafsu dia kuat saja. Kita tolong Tuhan ke dia. Kita tolong Tuhan, tolong dia tu, tolong. Ya tu, ya. Pas tak ada sihat gapo zina itu. Tak ada luka supaya tak kira dikapak dak. Ya kira dia. Sebab apa boleh Islam larang? Dr. Zakir Naik royak. Sarah. Waktu bi ayat royak so innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Royak dia perau. Kalau zina ni boleh, mu tahu dak. Mung tak ada harga kalau boleh zina boleh. Tak ada pedah duk bini. Jadi kalau zina boleh tak nak bini dak lah jatuh. Jadi orang tino dia disapah bagi orang jatuh. Jadi Allah permainan orang jatuh. Mu nak tidur siapa dia pegang lah. Kalau zina boleh nak jatuh. Kalau itu anak tak tahu tak anak siapa dia. Mung sendiri tak ada harga nak jatuh. Supaya mek mu nak tidur, supaya kakak mu nak tidur. Mu rasa kena dengan orang zina. Banyak tak teriak. Teriak je nampak. Dia royak kata tak ada harga dia. Kalau zina ni boleh orang tino tak ada harga. Tak ada harga orang tino. Ikut orang dia heret. Semua dia ni heret. Semua dia tu heret tak kira dah. Jadi jabih bi. Tak ada harga orang tino. Tu teriak dia. Teriak Zakir ni. Bos sudah banyak lepuk. Ngucap 2 kali musyadah. Masuk Islam dah. Tu noyak tu. Hak tengok dalam klip noyak tu. Baru dia tahu kata ni Islam menghargai orang tino. Islam ni mengharamkan zina suruh nikah. Nak itu kata mung ni tu laki mung pia. Mung ni bini mung siapa dia? Ada tuai. Barulah anak kita, baru kita boleh sayang, boleh dukung anak kita. Boleh siung anak kita. Ni tak tahu tak anak siapa dia nak dukung ke mana? Ni nak ayat tu. Jadi apa ni capuh habis benih-benih. Kalulah zina tu boleh. Ni dak jaga kehormatan orang tino. Mana orang tino ni ada tuai. Barulah dia berasa ada harga dalam Islam. Tu. Tu di antara nak ayat tu hak Nabi pesan. Ni panggil apa? Dalam kehidupan kita. Lagu ni lah. Maka benda lagu ni kita nak buat lagu mana? Kita kena jaga sekali dalam hidup kita. Kerana apa? Nabi royak orang tino ni boleh masuk syurga 4 perkara ya. Orang tino ni ada 4 perkara boleh masuk syurga. Walaupun Nabi tengok dalam neraka ramai, tapi ramai dalam neraka tu tak kena dengan 4 perkara ni. Kalau orang tino ni ada 4 perkara ni, maka orang tino ni masuk syurga. Orang jatuh tak ada. Nabi tak ada royak kata 4 perkara ke 8 perkara ke 10 tak ada. Tapi orang tino ada 4 perkara. Gapo nama weh? Hak Nabi kata 4 perkara. Nabi royaklah hadis dia, iza sallatil mar'atu salataha. Apabila orang tino tu semaya 5 waktu tak tinggal. Wa shoma siyamaha. Dan puasa bulan Ramadan dia tak tinggal. Tak ada gapo dah tu tak payah. Yang ketiga Nabi kata wa hafazat farjaha. Orang tino boleh jaga kemaluan dia.
Hak ni ulama kata payah ni. Orang Tino ni jaga kemaluan dia ni payah. Geno. Hari ni duk jadi masalah ni. Masalah orang Tino tak boleh jaga tubuh dia. Duk lock biar orang jatuh lain masuk kosong manyuk. Ning no ya tu. Orang Tino mana kalau jaga kuam berisut dia. Jaga kebersihan diri dia. Mana? Dia ning tok laki dia ning dia. Dia tak akan serah tubuh dia melainkan tok laki dia so ya. Dia okak masuk syurga. Tu no ya tu orang Tino. Kalau duk lock biar orang jatuh masuk kosong tak ada kecek. Tak semua dengan syurga no ya tu. Hani Nabi ya. Sebab tu orang Tino jaga molek tubuh. Jaga tubuh molek. Jangan duk serah kepada orang lain. Melainkan tok lakimu yang terima nikah tak patut imej. Hak tu so ya. Orang lain jangan serah. Kecek dah lagu mana pun jangan serah. Wi kegah molek lagu tu. Tu nak kecina. Yang kepaknya gapo nama Nabi kata. Yang kepak Nabi kata wa ata'at zaujaha. Yang ni orang Tino yang taat kepada tok laki. Pak ni ya. Orang Tino ada pak perkara ni, inilah syurga jawab dia. Dalam hadis Nabi kata qila laha yaumal qiyamati, di hari kiamat esok ada malaikat mari tak royak ke dia. Hei orang Tino, hei makcik, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, masuklah syurga makcik weh dengan sekira-kira makcik hendak. Makcik nak masuk syurga mana? Lapai butir syurga. Lapai butir syurga ni makcik nak masuk ke mana? Masuklah ke mana-mana pun. Tu nak ayat kata apa? Nak ayat kata wi bebas. Wi bebas kepada orang Tino. Ada pak perkara ya. Tapi orang Tino ni mudah ya. Orang Tino lebih-lebih lagi adik-adik kita tak berlaki lagi. Jaga molek. Jangan dia jadi lobby. Tu. Semaya tak tinggal dah. Puasa tak tinggal dah. Jaga tubuh wi molek. Tu nak ayat tu. Lepas tu taat kepada lelaki. Tak lah. Pak perkara ni ialah orang ning dikata diroyak di akhirat esok. Masuklah syurga mana munak. Sikit sangat je weh. Tapi kalau Tino juru tak nak kecek lah. Juru ambil di muda-muda siapa ke dia tua esok. Tak ada klok-klik gapo dak. Kalau dia cerah jadi bujai pun tak ada klok-klik gapo dak. Duk jaga dia baru minta pula belaki pula. Tak ada dah mahai tak molek celah-celah tu. Ni ngoyak. Orang ning okak masuk syurga Nabi ngoyak tu. Pak perkara ni yo tu ngoyak tu. Itulah hak kita mengaji ni malam ni tu keadaan. Ambil di awal sampai ke hari ni nak ayat tu mula-mula daripada bersatu padu. Mula-mula bergotong royong. Mula-mula ialah apa nama? Nayubai. Tu nak ayat